Dekat tangan saya adalah item 100 gram emas. Tuan-puan, siapa yang dah ada 100 gram emas ni, bermakna tuan-puan dah pun ada simpanan lebih daripada RM50,000. Bagi kebanyakan orang, nak kumpul simpanan tunai sampai RM50,000 nampak macam mustahil, betul tak? Sebab apa? Sebab duit sifat dia memang untuk dibelanjakan dan bukan untuk disimpan. Manusia bila nampak duit banyak dekat dalam akaun bank, automatik otak dah tahu dah nak beli apa, nak beli tiket flight dekat mana. Ada je barang nak beli, ada. Tapi tuan-puan, bila mana tuan-puan alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas, tuan akan perasan tuan-puan lebih cenderung untuk simpan dan juga emas adalah aset dan juga harta untuk jangka masa panjang. Nak capai simpanan 100 gram yang pertama tu, sebenarnya kita semua tak perlu pun nak tunggu ada modal yang besar. Dekat Public Gold kita ada satu akaun Emas Get Public Gold untuk tuan-puan menabung emas sedikit demi sedikit. Dekat sini tuan-puan hanya perlu kumpul saja sampai cukup 100 gram. Bila mana dah cukup 100 gram, tuan-puan boleh pilih lah untuk keluarkan 100 gram emas ni, collect dekat branch Public Gold. Tapi andai kata siapa yang pada hari ini ada bajet sekitar RM60,000 dan tuan-puan nak terus beli 100 gram macam dekat tangan saya ni secara full payment pun boleh, tak ada masalah. Public Gold ada stok. Public Gold adalah syarikat emas dan juga perak yang terbesar dekat Malaysia. Jadi siapa yang pada hari ini nak saya bantu adakan tabungan emas sebanyak 100 gram, maka terus klik link bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan ingat tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.